Korang tahu tak, jenama Ukuk Lucky Strike dulu pernah perjuangkan hak wanita tau. Sampai sekarang pun ramai wanita masih kena tipu dengan taktik yang sama, dan ramai juga yang mati sebab benda ni. Kau bayangkan tahun 1999 wanita kat US baru je dapat hak mengundi tau. Tapi diorang nak lebih, diorang nak setaraf dengan lelaki dalam banyak hal lah, termasuk mengukuk depan orang tanpa kena judge. Tapi masa tu perempuan yang mengukuk kat public ni dia anggap kurang ajar. So Lucky Strike ni rasa macam rugilah separuh dunia tak beli produk diorang sebab stigma ni. So diorang upah orang paling power dalam psikologi manusia tau. Nama dia Edward Bernays. Tapi Edward ni dia tak jual lah ukuk macam ukuk biasa. Dia jual kebebasan tau. Dia atur perempuan-perempuan untuk jalan sepanjang Easter Parade New York sambil nyalakan ukuk tu terang-terang depan media. Ukuk yang diorang pegang tu digelar Torches of Freedom, iaitu obor kebebasan wanita lah kiranya. So dalam 40 tahun je, kadar perukuk dalam kalangan wanita ni naik daripada 5% ke 33%. Sejuta wanita dah percaya tau yang isap ukuk tu adalah simbol perjuangan diorang. Tapi yang paling ironik ni kan, Bernays ni sendiri tak bagi bini dia mengukuk. Dia tahu tau bahaya sebenar dia, cumanya dia jual illusion tu kepada wanita kat luar sana. So hasil dia, kematian kanser paru-paru dalam kalangan wanita pun naik sampai 70,000 setahun, start daripada tahun 2000. Kanser paru-paru ni sebenarnya dia dah overtake kanser payudara. So kanser paru-paru ni yang jadi pembunuh nombor 1 wanita. So kau rasa cerita ni dah lapuk? Sebenarnya taktik yang sama tengah ulang sekarang tau, cuma dia dari bentuk vape. Diorang buat branding cantik-cantik, diorang sponsor fashion week, influencer wanita pun diorang jual sentimen lifestyle and empowerment. Kalau kita tengok pun 60% influencer yang promote vape hari ni pun perempuan juga. So kalau korang mana yang berpasangan perokok, ataupun korang sendiri yang merokok, ataupun mana lelaki yang merokok, susah nak berhenti kan, korang masuk dekat dalam live saya. Sebab dalam live saya ada teknik, kaedah untuk berhenti merokok dengan enjoy sahaja. Dan korang mana dah pening dorong kau punya pasangan berhenti, saya beritahu korang cara macam nak dorong korang punya pasangan dengan enjoy juga tanpa perlu bebel-bebel. Kalau korang malas masuk live saya, korang tekan link kat bio saya, ada ebook seni berhenti merokok.